Nakkan kelainan dalam masakan, jom kita buat perapan ayam madu BBQ yang tak guna banyak bahan pada menu kali ini. Untuk ayam, gunakan dalam 4 ketul bahagian paha yang telah dipotong 3 ataupun 1 ekor ayam. Untuk perapan ayam tadi, masukkan dalam 1 sudu besar serbuk cili, tambah dalam 1 senduk gula merah dan minyak. Nak lagi sedap, boleh masukkan bawang merah yang telah dikisar, kemudian masukkan ke dalam perapan tadi. Lepas tu, untuk bahan yang paling penting, masukkan sos BBQ, lagi banyak lagi sedap, kemudian perasakan dengan sedikit sos tiram. Untuk madu, masukkan sedikit madu, gaul sebati, perap seketika sebelum dibakar. Lepas tu, boleh bakar dalam oven ataupun di atas api sehingga masak. Untuk lebihan perapan tadi, boleh masukkan sedikit bancuhan tepung jagung, gaul sebati, kemudian boleh masak sehingga mendidih. Bila dah mendidih, boleh dihidangkan bersama ayam BBQ tadi. Jadi dah siap resepi pada menu kali ni. So, selamat mencuba untuk resepi ni. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni untuk resepi seterusnya.